Terima kasih kepada rakan-rakan media. Pagi ini kami nak ulas sedikit tentang pilihan raya PBT yang sedang hangat diperkatakan oleh ahli-ahli parlimen dalam wilayah dan juga beberapa rangkaian ahli-ahli daripada DAP. Tahun lepas lagi sebenarnya, ahli parlimen dalam wilayah ni ada mencadangkan supaya pilihan raya PBT ini perlu diadakan. Baru-baru ni ada satu podcast di mana Nik Nazmi bersama dengan Khairi Jamaluddin. Saya nampak Khairi ni dia tak faham. KJ dia tak berapa faham, jadi saya tolak tepilah KJ ni. Nik Nazmi ni dia memang buat kacau. Yang paling terbaru, tak silap saya semalam atau kemarin, ada daripada DAP daripada Bendahari DAP Kuala Lumpur, iaitu Bing Fong Kok Seng mencadangkan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur diperkenalkan. Kalau boleh dia nak buat dalam hari wilayah pada bulan 2 ni. Jadi dekat sini kami berpandangan ada unsur-unsur berniat jahat daripada rangkaian-rangkaian ahli-ahli bawahan DAP ni. Mereka mendesak DAP pusat sama ada macam Bendahari Bendahari Kuala Lumpur DAP ni, dia mencadangkan kepada Anthony Loke supaya pilihan raya ni diadakan. Sedangkan PBT kita faham, PBT ni di bawah Ngakomek. Kita faham benda tu. Jadi dekat sini kalau pada kami melihat, kalau nak adakan pilihan raya ni, kita buat semua sekali lah. Kita jangan adakan untuk pilihan raya PBT, tak perlu. Kita perlu adakan pilihan raya Kementerian Pengangkutan. Kita buat sekali. Sebab apa? Sebab majoriti yang menggunakan pengangkutan ni semua bayar cukai. Bukan rakyat dalam Kuala Lumpur ni sahaja bayar cukai yang korang nak adakan PBT pilihan raya. Dalam Kementerian Pengangkutan ni semua pun bayar cukai. Driver lori bayar cukai, syarikat-syarikat ni semua bayar cukai. Kita perlu adakan juga, kalau pada saya, kami melihat pilihan raya Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita perlukan ada juga. Adakan juga. Pilih siapa menteri dia, siapa ketua pengarah dia. Sebab guru-guru ni semua bayar yuran. Ibu bapa bayar yuran. Dalam mesyuarat PIBG, ibu bapa hadir. Biar ibu bapa yang mana anak-anak dia bersekolah dalam Kuala Lumpur ni, kan, yang membuat undi. Siapa selayaknya menduduki jawatan Menteri Pendidikan dan juga Ketua Pengarah Pendidikan. Kita tolak buanglah Fazlina Siddiq ni. Begitu juga kalau pandangan kami melihat perlu adanya Kementerian Pilihan Raya Kementerian Kesihatan. Sebab guru-guru, doktor-doktor ni berhak mengundi siapa sepatutnya layak jadi menteri. Bukan hanya ahli parlimen yang ada dalam wilayah ni, korang nak kacau, nak tumpu pada wilayah Kuala Lumpur yang telah maju membangun ni. Kuala Lumpur ni bukan hutan lagi dah maju membangun. Tanpa ada pilihan raya sebelum ni pun Kuala Lumpur dah maju. Tak ada isu sebenarnya. Yang korang ni datang ni, tujuan korang, matlamat korang ni apa sebenarnya? Apa tujuan dan matlamat korang sebenarnya? Tak lain tak bukanlah korang nak sakau apa yang ada kat dalam DBKL tu. Kemungkinan besar itu matlamat korang. Macam contoh saya ambil Nik Nazmi lah, yang kerap buat kacau daripada tahun lepas sampailah baru-baru ni. Saya ambil contoh Nik Nazmi. Kalau saya cerita pasal parlimen lain pun banyak. Teresa Kok ni semua banyak perangai ni. Nik Nazmi, dia langsung tak pandang kawasan dia sendiri ni dalam parlimen Setiawangsa. Dia tak pandang. Dia tak jaga pengundi-pengundi dia. Dia tak jaga langsung. Malah persatuan-persatuan penduduk kerap mengadu dekat dia masalah ke apa semua, dia buat tak tahu. Saya tahu. Saya berhubung dengan pengerusi-pengerusi persatuan penduduk dalam Setiawangsa. Ada berapa pengerusi persatuan penduduk dalam Setiawangsa yang kami dah berdepan. Dong cerita macam-macam Pertuan Nazmi. Pergi mengadu, pergi cerita lampir apa permohonan dan sebagainya. Tak ada, buat tak tahu. Tapi bila persatuan penduduk pergi berjumpa dengan Datuk Bandar, Datuk Bandar baru ni, Fadlun Mak Wujud ni, pergi berjumpa untuk selesai apa. Bila benda ni dah selesai, Nazmi datang sebagai konon dialah orang menjadi pemudacara kepada isu tersebut. Tak ada. Dia tak selesaikan apa pun. Kawasan dia ni pun dia tak jaga. Nak katakan apa, perlu adakan pilihan raya PBT supaya rakyat di dalam Kuala Lumpur yang membayar cukai berhak membuat penilaian, mengundi untuk pilihan raya PBT. Ini kata mereka. Tak perlu. Rakyat sendiri undi kau sebagai
ahli parlimen pun kau tak jaga kawasan. Banyaklah kawasan dalam wilayah ni. Banyak, semua tak jaga. Teresa Kok tu, Wang Semaju, semua tak jaga. Kawasan sendiri tak jaga. Sekarang ni kecoh, berebut. Tak tahu apa punya matlamat dorang ni. Macam haram jadah macam mana saya pun tak tahu. Berebut nak ambil alih Kuala Lumpur ni. Dia kena faham. Dia kena faham kat situ. Nak adakan semua PBT. Tu Menteri Pengangkutan tak guna Anthony Lok tu. Kita adakan pilihan raya. Kita tengok dia layak tak layak duduk kat sana. Dekat sini saya nak fahamkan kepada mangkuk-mangkuk ayun ni, ahli-ahli parlimen dalam wilayah yang tak faham sekarang. Kita tahu yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita nampaklah kerja dia siang malam dengan umur dia macam tu. Kadang tak boleh fikir akal lah macam mana orang ni boleh bekerja macam ni dengan umur macam tu. Okey. Kita faham yang amat berhormat Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas cadangan nama daripada parti-parti selepas mereka memenangi pilihan raya. Bukan hanya nama Perdana Menteri, mungkin ada nama-nama lain, tapi Yang di-Pertuan Agong telah memilih Yang Amat Berhormat PMX sebagai Perdana Menteri. Okey, ini Agong yang pilih. Tetapi dalam skop kementerian, menteri-menteri yang ada ini semua yang pilih adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan Agong. Agong hanya perkenan. Agong hanya perkenan cadangan nama yang telah dibawa ke istana sebagai cadangan nama untuk menjawat jawatan menteri. Agong hanya perkenan. Okey. Jadi sebab itu saya kata, nak ada pilihan raya PBT ni, kita adakan sekali pilihan raya untuk menteri-menteri ni. Adakan semua. Jangan duk nak kejar Kuala Lumpur je. Kita adakan semua. Apa masalah? Diorang berani ke tidak? Diorang sembang lebih ke tidak? Kurang hajar ni semua macam Nazmi ni kurang hajar ni. Ni semua kurang ajar ni. Dia apabila dia nak adakan juga, dia desaknya. PBT pilihan raya ni diadakan, dia desaknya supaya diadakan ni. Salah satu matlamat diorang nak kacau PMX sebenarnya. Dia nak ganggu gugat kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab apa? PM sedang, kita tahu seperti mana YB Hanayo adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri. YB Hanayo ni. Kau nak kacau apa kat sana? Sedangkan kau dah tahu YB Hanayo ni adalah di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Bandar juga adalah di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kau nak kacau apa? Matlamat diorang sekarang ni, diorang nak ganggu gugat PMX demi kepentingan matlamat haram jadah diorang ni. Kan, kita pun tak tahu apa dia nak sakau, nak sebat dalam Kuala Lumpur ni. Pergilah cari tempat lain, kau buatlah PBT kat sana, yang tempat hutan-hutan tak membangun tu, korang pergi majukan hutan tu sampai jadi bandar. Itu saja yang kami boleh komen untuk Hari Wilayah hari ini. Sepenuh Hari Wilayah, kami ingin mengucapkan selamat Hari Wilayah buat warga Kota Kuala Lumpur.